Burung enggang ni datang lagi ke kebun kami. Di pokok duku ni lah dia menenggik dulu sebelum dia ke pokok mulberry makan buah. Biasanya bila kami tak ada, baru dia turun dari pokok duku ni. Tapi hari ni nampak dia dah jinak sikit. Dia turun ke pokok mulberry walaupun saya ada duduk di sini. Dalam berani-berani takut tu, dia mengintai-intai juga, takut saya datang dekat. Nampaknya dah semakin berani, mungkin dah jinak sikit dan berani makan buah mulberry depan kami. Pokok ni walaupun kecil, banyak buahnya. Hampir setiap hari burung datang makan buah mulberry yang dah masak ranum. Memang kami tanam 2 pokok ni khusus untuk burung-burung. Bila saya datang lebih dekat, dia lari. Balik semula ke pokok duku dan sambung makan buah mulberry tadi. Harap 2 pokok ni tak putus-putuslah berbuah untuk burung-burung datang makan. Kadang-kadang tupai pun datang makan. Pernah sekali pokok ni bergegar-gegar kuat. Rupanya burung enggang yang besar datang makan. Tak sempat saya nak merakam. Burung ni nampaknya dah selalu datang dan harapnya semakin jinak. Alhamdulillah.